Okay, hi guys. Kita ada Zah. Say Yang tengok hi. itu pun 2 orang je. Mana ada? Beratus dah. Hang selamat sikit. Hang tak pernah tengok. Beho. Say hi. Vlog. Hai vlog. Ucapan untuk Mocak dengan Sofi. Tahniah adik-adik perkahwinan, semoga berbahagia hidup syukur. Baikkan anak buah cepat-cepat. Sabar lah, tak sampai giliran hang lagi. Oh, kena ada queue lah. Okay. Ucapan untuk Mocak dengan Sofi. Hang nak sekali. Okay, selamat panggil. Kita kata 1, 2, 3, selamat panggil baru. Okay, boleh? Kat ni. Okay. 1, 2, 3. Selamat pengantin baru. Semoga Allah. Aku dah Oh, tak habis lagi. Ucapan Zah panjang. Oh, sorry. seorang semua. Bagi Ni seorang, ni solo. Semoga dapat anak cepat, bagi kami anak buah cepat. Dapat anak buah, dapat duit ayah. Hang buat malu bukan hang kahwin. Ni mandi buat dah. Mana Ucapan untuk Sofi dengan Mocak. Okay, semoga bahagia sehingga ke anak cucu. Yeah. Congrats. Umur tak jauh pun. Semoga. Awas. Semoga. Pok asyik utara main anak syalam. Umur hang tu dekat je dengan umur Mocak. Ucapan untuk Mocak dengan Sofi. Aku kat bilik yang dia panjang. Tak payah, sekarang lah babi. Hang nak buat ceramah ke? Ya. Aku tebak. Macam ni jadilah suami bertanggungjawab. Dia dah video call kan. Awas. Awas. Okay, sekarang kita nak balut. Okay. Tunjuk. Kita bagi hadiah apa kat mereka? Okay, mula-mula kami akan bagi Swiss Thomas Awas. Swiss Thomas, okay. Bukan jenama Malaysia. Okay, ada. Air fryer first kali. Yang ni untuk perempuan yang besar bagi perempuan. Amboi. Bahagi duit sama rata. Yang periuk nasi. Bagi lelaki. Satu lagi periuk nasi. Mana angkat periuk nasi? Awas. Swiss Thomas juga. Awas. Swiss Awas. Thomas tak ada E, tak ada S ya. Swiss Thomas. Aduh, ni. Betul ke tak ni? Swiss Thomas dalam ni. Takut buka media. Patutlah muka. Ni jangan bagi tahu dalam ni. Sensor. Gelap kan duit. Ada duit dia gelap kan. Selamat sikit. Dia jadi Swiss Thomas. Ini ada S. Weh, aku kena check balik link. Link hang yang bagi nah. Punca. Kopi store nak dia. Hak ni ori, hak ni fake. Mula kita tak buka kan. Keluar benda lain. Keluar pot asrama. Jadi kita start. Okay, sekarang tengah buat nak balas hadiah untuk bawa esok. Let's go. Balas hadiah. Ini nampak ahli-ahli yang hadir. Tengah tunggu Nat. Awas. Saya make up lagi. Rihan ayah macam ni. Ya, hai Kak. Let's go. Tapi foundation pakai orang okey tu. Jari kita kau. Saya make up. Ni eh. Ha. Ini terbalik. Dia dah orang tu dah macam tu pula. Kita kena ikut dia sila panjang. Oh my god. Dia plastik ni tak nampak je. Ambil gambar. Status apa ni? Lepas shoot. Nak apa? Tak ada gelap weh. يجري كان امر الله تعالى بالمعروف وتسريف باحسان محمد امير الاشراف بن محمد زمري. يا سيد. Aku nikahkan kau dengan Sufi Suhana binti Azmi yang telah berwakil wali bapaknya kepada aku dengan mas kahwinnya RM101 tunai. Aku terima nikahnya Sufi Suhana binti Azmi dengan mas kahwinnya RM101 tunai. Alhamdulillah. Silau. Update sekarang kat mana? Sekarang dekat Angin Tapa. Best. Sekarang tengah tunggu siapa? 2 jam setengah, 3 jam dah sampai pagi. Sekarang tengah tunggu siapa? Geng-geng dah best dah. Siapa dia? Tak ingat. Saya
Botak, cairan. Swipe atas. Swipe atas. Ada duit baki lah, duit ucap. Duit baki apa? Tak ada lah. Dopang lah, dopang. Nampak. Kau record apa? Hai Cik. Apa tak masalah Paris ke? Apa tak nampak Paris? Siapa ni Azamrul? Fakri ke Penang? Fakri kat rumah. Aku tak tahu kenapa Fakri kat rumah. Imam boleh. Sikit dia beli ni je. Vlog. Vlog tu. Hai. Ada Silam Imran. So hi guys, masih menguruskan hadiah. Nah, Ada yang tak tertampal lagi sebab selalu kita Final touch. final touch untuk hadiah. Zara tengah sarapan sebab tadi tak sempat sarapan. Sebab dia cakap tengok harga. Kenyang. Tengok harga. Kenyang-kenyang kau silau. Nampak yang ni dulu lah. Ni. Yang ni. Oh, sat. Yang ni bawa ke belakang dulu. Sekejap, pegang nak takut. Oh ya. Okay. Gunting. Nak Tak function. Dia pun buat hadiah. Gini. Botak yang ni buat hadiah. tak tahu lah Win. Wait pun. Banyak kat ni. Dah. Bawah? Aduh, macam mana ni? Duit tu cukup dah RM4 je. Wih, lupa weh. Macam mana? Duit cash. Aku ada tapi orang punya. Tanya Ustaz Wei, dalam tu siapa dah kaitan tu syahiran kau? Set. Botak. Tu. Tak ada QR. Ni final touch. Panjang sikit. Kita tak ada sangat. Aku kena pegang belah sana juga. Sebab Okay. macam tu lah. Ada belum. Okay lah. Dia nak ingat dia. Oh ni nak. Apalah. Ni. Tak nampak apa balik pun. They are struggling. Ni panjang apa? Lagi sikit. Banyak lagi. Masuk tangan. Tak dulu. Tak dulu. Set. Boleh tu. Nanti kembung. Sorry Sofia Mocak kalau hampa tengok vlog ni. Kalau nampak macam sabut sikit. Sabut sikit. Sabut sikit. Kalau tak Ni apa pasangan first. Sikit pula aku buat. Kita try buat tu sound tu. Buat Kalau small tak bit. kuat tu selambut sikit. Kat tak buat lagi. Ucapan. Pihak kita nak ucapan aku betul yang tulis. Ada ni ah. Nak tak nampak. Nak masuk sikit nak. Sekarang pukul 11. Kata hadir. Wih, sempat kau kakak sampai kau. Dua. Oh sampai kedua. Kita kira macam ni. Kita ibu macam ni. Sekarang dekat area Tapa, menghala ke utara. Za struggle. Nak pun struggle. Tengah siapkan. Awas. Yelah, Mas. Kau tahu ada ponsel dah dekat. So ni pula okay. Navigator. Core driver function. Tengok tunjuk apa? Tengok Keluar check. tu ada ponsel. Oh betul. Oh terus dekat Dekat. Kalau masuk tu ke Munting jadi jauh lagi ikut jalan lama. Memang lagi satu je daripada rumah. Dia bel mahal tu. So Bakso nak sedap. Nyam-nyam. Asas RM1. Betul kata aku Tak ada balik RM1 kat kawan. mana? Dekat Weh. Pasir Timur. Weh, that is so sedap. Bakso
Weh, tanya depa weh, makanan sampingan apa? Ni jahat. Tak ni tak ada ni kan kita dia pun rasa bersalah. Aduh, mana ada. Nampak macam grand juga. Itulah macam besar macam. Nanti kau tadi. Nak tanya siapa? Janganlah dia tanya orang ni. Tak apa, biar. Tanya pun tak boleh kawan-kawan. Tak boleh. Kau tanya nanti. Macam lapar sangat. Oh. Kebulok. Ada orang tanya kita nak sampai pukul berapa? Kita banyak fan. Tengah jam sikit. Driver yang di belakang masih menulis. Siapa? Bawa panci sikit. Baca. Apa bacaan dia? Dah tertutup dah, tak apalah. Tutup dah. Tak apa, nantikan. Dia baca masa vlog. Kejap. Buat sekali lagi. Ni tak kena beat dia dah. Silap masuk. Go. Silap sambung. Driver. Hai, jangan. Cepat bas kita masuk neraka. 140 on road guys. Wih, kereta motor dah hilang. Biasa ni hadiah pertama Elem lelaki. Tapi ucapan dia Azati rahsiakan. Dia datik. Kedua, ini ada Acak dengan Sofi. Tak kira nama lah Acak Sofi. Ucapan ni untuk Acak. Ni ucapan untuk Sofi. Dari Elem perempuan. That's all. Sampai. Weh, masuk vlog. Rombongan aluminium. Jangan lupa vlog kita. Okay guys, jom saya bawa pergi kena. Jom. Macam nak ajar kita sampai ke satu dekat tu. Wih, nak salam tahu apa ni? Duit dah sampai ni. Pagi je. Ya, motor tepi sikit. Dah stop. Ada dengan Aspura ramai-ramai. Tunjuk Aspura. Ada lagi satu bash kat sana. Nantikan. Haikal okey, sekarang tengah tunggu Sekarang kepanasan. Silau. It's okay, dia punya kawan. Tengah tunggu siapa? Naiman, Sya'a, Kamarun, Haikal. Lepas tu perempuan Aisyah Zaid, Pika, Nelly. Ke sana. Aku panah. So hari ni this is our first wedding among our batchmates. So we have Shad and all of us. Jom anak-anak. Bibi sekarang bagi amanat kat aku lah. Dia kata Bibi tak main. KB busy. Grand entrance. Cepat grand entrance. Ni classmate punya kahwin. Sofi and Wacap. Congrats. Zo. Oh, penting lah meh. Lama tak nampak hantar dah. Hantar aku nampak hang makan dekat Dubuyo. Tapi aku macam bila weh lama dah. Alamak, ada ni ucapan dah. Okay, so table kita ada Najah. Nasi minyak Aku tak sama fokus. sikit. Aisyah. Azati dah makan. Okay, review nasi. sedap sangat-sangat. Keluar air mata mak. Ada apa tu, ambil lauk apa? Semua ambil. Apa tak tahu, tak ada lauk dah. Tadi ambil dekat situ ke sini? Sini. Acak dengan Sofi. Dia nak jadi pengantin juga. Dia ambil kat situ ni. Itu maksudnya tu dah tak lama. Bila terjun, pengantin bila terjun. Tak Sabtu Ahad. Saya doakan. Tak tahu Sabtu Ahad saya doakan. Aku wakil kat kau.
Kenapa sangat dari sebab dia? Ada lagi baik. Tahu. Panas kering siapkan tahu, hujan rintik, daunnya pandan berjalan seiring bersentuh bahu sama cantik sama padan. Okey, bapak sekali lagi sama-sama kita mendoakan semoga pasangan mempelai kita pada ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Doa berkat. Sama-sama kita mendoakan semoga pengantin kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya belum jawab. Makan. Bawa dia balik. Bawa dia balik. Tarik balik. Balik tu ambil. Okay, so sekarang on the way. Tinggal beg lah. Aku dah pun ambil. Aku dah camera sharing ni. On the way nak bagi ucapan. Hush Najah, cakap nak pergi mana? Okay, hari ni kita Hai. Sekarang kita ada dekat Kenduri, Sophie and Najah. Okay, sekarang kita on the way nak pergi buat ucapan kepada pengantin. Jom. Okay, jom. Tak ada aku kamera. Aku kamera je. Tak ada. Tak ada. Dah baju rider. Nyanyi. Oh sudah. Orang di sini kita ada ucapan daripada rakam pengantin. Dia nak ucap khas untuk pengantin kita. Okey, kita nak mempersilakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aljati dan kawan saya Syahada. Kami saya malu tapi kami cakap juga kepada Sophie dan Ashraf mengucap selamat mengaji baru. Sebelum tu kami ada persembahan. Persembahan. Ada lagu satu kata tadi. Khas untuk pengantin. Okey, kita orang akan memberikan selangkap pantun. Dua rangkap. Sorry. Tiga lah, tambah satu di tiga. Okey. Bunga melati harum baunya, disusun rapi di hari bahagia. Selamat pengantin, ikatan suci bermula. Sakinah, mawaddah, warahmah selamanya untuk Sophie dan Acha. Okey, ada lagi pantun ni banyak bunga. Kalau syarat bunga melati, saya bunga mawar. Masih boleh? Bunga mawar harum baunya, dipetik satu di dalam taman. Semoga berkekal jodoh berdua hingga ke syurga jadi idaman. Kawan-kawan lain ada nak cakap? Syukrina. Bukan selalu nak buat ucapan ni, ada yang cakap pula. Selamat terbaru pada Ashura dan Sophie. Semoga berbahagia sehingga ke syurga. Amin. Rakan-rakan semua seorang sekali buat ucapan. Okay, hai. Assalamualaikum. Saya Syamika. Okay, untuk Ashra dan Sophie, selamat pengantin baru. Semoga bahagia sampai ke anak cucu. Semoga hingga ke jannah ya. Tanya anak cara. Ponok ingat apa tadi kau orang tu. Tengah tunggu tentakan gambar. The chaos.
Mana? Kami mengucapkan Sofia Mocha. boleh baca bapa-bapa. Awas. Next. Next awak ni next. Ayo. Awas volunteer. Kahwin. Dah kahwin. Ucapan nak ucapan? Weh, macam diorang tengah main. Ni untuk vlog tau, ni untuk vlog aku tau. Ucapan. Ucapan. Hello guys, kami dah kahwin. Korang bila? Boleh. Okay, itu. Ya. Hello guys, sekarang dah kahwin. Dah, 1, 2, 3. Tengok tu. Dia dah langgang. Ucapan untuk Sophie Mocap. Hang dah. Untuk Sophie Mocap. Masuk sekali. Selamat. Tiga. Kontes Sophie Mocha, semoga berbahagia ke jana. Sebenarnya lepas ni praktikal pada suami. Raja. Selamat pengantin baru Acap dengan Sophie. Selamat berbahagia ke jana. Hai, Acap dan Sophie. Betul nampak. Weh, tak nampak bodoh, tak cuma lagi. Belai. Sini. Ni okey. Selamat pengantin baru Acap dan Sophie. Daripada busuk-busuk di kelas, hingga wangi-wangi kat atas kelamin. Dah, aku ke sini. Ha, sini okey. Cepat. Hai, dah? Dah. Hai, Cak Sophie, selamat pengantin baru. Semoga berbahagia ke jana. Ya ni. Cak Sophie, selamat semoga ke jana. Gila. Nak merayakan Cak Sophie. Semoga rumah tangga sentiasa bahagia hingga ke jana. Semoga dikurniakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Yelah. Sini kan? Okey. Hai Sophie Mocha, congrats sebab dah kahwin. Semua bahagia sampai ke jannah. Apa dah lagi? Ucapan kau? Sini. Sikit je, semoga berkekalan hingga ke anak cucu. Wow. Kalau betul. Ada ingat dia tak baju? Guys, atik. Dah tak cerita ni, buku. Boleh. Lama tak jumpa. Aku boleh tau. Ada gambar. Aku tak ada betul. Yang main bagi order. Bos. Butuh tak ada cerita. Raya main. Aziati. Masuk video. Kau on kamera tau. Terus aura sehari yang tadi. Awas. Pada minyak. Congrats Sophie. Sihat. Kata-kata, hang boleh ucap untuk Sophie lagi. Ni untuk vlog aku. Ucapan untuk Sophie. Untuk Sophie, semoga berbahagia. Acap jaga dia elok. Ya. Alhamdulillah dah settle. Bye. Sophie, bye Sophie. Weh,
Subscribe aku lebih 50 nah. Hantar mak sikit. Orang memang the best lah. Thank you. Jom akan balik UPM eh. Yes. Boleh. Bye. Bye Sophie. Thank you. Kita umpan. Okay, salam ucap tau. Lo tak habis lagi. Nak cium dah. Ya, betul. Kena ada orang lain kahwin pula. Hati-hati. Let's go. Hati-hati next. Ibu-ibu, bapa-bapa, siapa yang mahu anak? Bila aku yang sedang malu sama teman-temanku. Cuma diriku yang tak laku-laku. Pengumuman, siapa yang mahu anak? Tolong aku, kasihani aku, tolong carikan diriku, kekasih hatiku. Siapa yang mau? Macam mana nak hafal? Susah. Yang selalu bermain di mata, nur menghijau gunung ladang dari rimba, langit yang tinggi bertambah birunya, deru angin turut sama berlalu, semuanya bagaikan turut gembira. Oh, balik kampung. Balik kampung. Balik kampung. So, hi guys. Janganlah buka. Aku dah dari best. Ni tadi kita orang beli kad. Nak isi minyak beli Zeus dekat Bagan Serai. Tiba-tiba jumpa durian murah. Sekilo RM6 je. Isteri aku tak tahu. Zah review. Awas. Mega tak rasanya. Awak bermuka. Ajak Mega. Cepalah. Ni kau tunjuk bagi free tu. Makan. Kak Majunas. Awas Mega. Tu.